Apakah beza pahala besar jika seorang perempuan solat tarawih di rumah seorang diri berbanding seorang perempuan ikut berjemaah tarawih di masjid sehingga habis bersama dengan imam? Kita tegaskan bahawa jangan salah faham, seperti mana asasnya dalam hadis Nabi SAW bahawasanya solat seorang perempuan itu afdalnya di rumah. Ketetapan ini adalah bagi solat fardu 5 waktu, apatah lagi bagi solat sunat seperti solat tarawih. Tetap prinsipnya sama, afdalnya di rumah. Sekalipun dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa seperti mana juga adalah hadis, sekiranya seorang perempuan itu ingin solat fardu berjemaah di masjid atau ingin solat tarawih berjemaah di masjid, maka tidak ada halangan baginya. Masing-masing ada kelebihannya, kemucaknya tuan-tuan. Jika nak dibuat perbandingan antara solat di rumah dengan solat di masjid, kita kata yang utama tetap di rumah. Itu prinsipnya sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.